Hanya kerana ingin jimat beberapa ringgit, ada yang lebih suka beli emas atas tangan orang. Risiko selain dari kena tipu, anda mungkin terbeli emas yang sudah disenarai hitamkan, sama ada emas curi atau hasil rompakan. Setiap gold bar atau dinar ada tertulis nombor siri pada emas dan sijil ketulinan. Jika terbeli emas yang sudah dilaporkan sebagai emas curi yang sudah menjadi kes polis, anda boleh dituduh terlibat atau bersubahat dalam kes jenayah. Persoalannya, bolehkah anda periksa sama ada emas yang anda beli dari pembeli individu bukan emas curi? Jawapannya tidak boleh. Jadi pastikan anda beli emas dengan syarikat emas yang dipercayai dan berreputasi tinggi, bukan dari penjual individu. Apabila anda membeli emas dengan public gold memerlukan pengesahan kad pengenalan pembeli. Sebab emas selalu digunakan sebagai alat untuk sorokkan duit hasil aktiviti haram seperti duit rasuah, curi, rompakan dan sebagainya. Jadi jangan rasa susah untuk membeli emas dengan public gold hanya kerana perlu daftar, perlukan IC atau pasport dan sebagainya. Kerana polisi public gold begini adalah untuk lindungi hak pengguna apabila mereka membeli emas dan juga untuk memastikan belian emas tersebut sah di sisi undang-undang. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas bersama public gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.